Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang ke Buting Gadget edisi minggu ini ataupun yang terakhir sekali bagi bulan April. Macam biasa, aku Firdaus dan jom aku bincangkan, kupaskan, ceritakan dan akhir sekali mempertontonkan kepada korang kat luar sana berita-berita yang sangat menarik untuk minggu ini. Charge EV sepantas isi minyak. Baru-baru ni syarikat bateri terbesar di China, CATL, baru je umumkan bateri jenis natrium ion yang dikatakan lagi murah, lebih selamat dan terbaik dalam cuaca sejuk berbanding bateri lithium ion yang biasa. CEO CATL, Robic Zeng, yakin sangat yang teknologi bateri ni akan gantikan separuh pasaran bateri sekarang sebab ia tidak perlukan logam yang mahal pun untuk dihasilkan. Bateri ini akan keluar secara besar-besaran untuk kereta elektrik dan juga hybrid akhir tahun ini. Tapi sebelum tu, pada bulan Jun, CATL akan lancarkan dulu bateri jenama Naxtra untuk kenderaan berat macam lori yang boleh jalan sejauh 500 km sekali charge. Dan pada masa yang sama juga, CATL juga memperkenalkan bateri jenis Shenzheng generasi kedua yang boleh gerakkan kereta sejauh 820 km dan mampu cas hingga 520 km dalam masa 5 minit sahaja. Power habis weh. Shopee Pay dan Touch 'n Go e-wallet kini ada dalam Google Pay. Guys, akhirnya Google Pay dah ada Shopee Pay dan Touch 'n Go e-wallet dekat Malaysia. Yang pertama sekali dalam Asia Tenggara tu tak? So, macam mana benda ni berfungsi? Jom aku ceritakan. Sebagai contoh, bila korang shopping atas talian guna Chrome dekat Android, pilih je Google Pay waktu check out, terus boleh guna apps Shopee Pay ataupun Touch 'n Go e-wallet. Dah tak perlu pening dah, lepas ni nak buka banyak apps. Yang bestnya, korang boleh terus tambah nilai e-wallet dari Google Pay sendiri. Lepas ni, ciri untuk paparkan baki pun akan muncul tidak lama lagi. Dan untuk keselamatan pula, bila first try guna nanti, korang kena verify dulu. Lepas tu, semua jenis pembayaran hanya perlu guna satu klik dengan biometrik atau PIN sahaja. Macam mana? Mudah dan selamat bukan? Tapi korang kena ingat, fungsi ni khas untuk online shopping je dulu, bukan untuk bayar dekat kedai fizikal tau. Instagram lancar Edits, aplikasi edit video setanding CapCut. Okay guys, akhirnya Instagram melancarkan satu aplikasi khas untuk edit video pendek. Nama dia Edit. Memang dibuat khas untuk kalahkan CapCut daripada TikTok. Melalui aplikasi ni, korang boleh edit video dengan fungsi timeline yang tepat, tambah efek khas macam animasi AI yang power, dan yang paling penting, hasil akhir video korang tu clear tanpa watermark. Itu nice bukan? Kalau korang tak cukup idea pula, jangan risau. Dalam Edit ni siap ada feed inspirasi khas yang tunjuk video trending dan juga konten popular sekarang. Senang sangat korang nak cari idea baru. Lepas tu, Instagram kata mereka akan tambah lagi fungsi hebat macam keyframe, editing style guna AI dengan arahan yang mudah, kolaborasi dengan kreator lain dan juga banyak lagi efek kreatif yang memang mantap. Dan yang bestnya, aplikasi Edit ni percuma je. Korang hanya perlu login guna akaun Instagram korang sahaja. Malaysia bakal bekerjasama dengan Binance jadi hub blockchain utama dunia. Korang tahu tak, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru je lepas jumpa dengan bos besar Binance iaitu Chang Peng Zhao. Dalam pertemuan strategik itu, Perdana Menteri bincangkan potensi besar Malaysia jadi hub utama teknologi blockchain dan juga aset digital dekat Asia Tenggara. Fokus utamanya ialah mempercepatkan penggunaan blockchain dalam ekonomi digital dan juga tokenisasi kewangan. Datuk Seri Anwar sendiri tegaskan betapa pentingnya kerajaan memimpin inovasi blockchain secara bertanggungjawab. Beliau juga meminta Suruhanjaya Security, Bank Negara dan juga Kementerian Digital untuk bekerjasama rapat supaya idea ini cepat jadi kenyataan. Dengan langkah yang proaktif ni, nampaknya negara kita ada peluang besar nak jadi peneraju transformasi digital serantau. Cakap terima kasih dekat ChatGPT, bazirkan jutaan dolar. CEO OpenAI Sam Altman baru-baru ini bagi tahu, setiap kali pengguna bersopan santun dengan ChatGPT, syarikat dia sebenarnya rugi berjuta-juta dolar, tahu tak? Biar betul. Betul, tapi untuk pengetahuan korang, Sam kata dia membelanjakan duit tu secara rela hati sahaja. Tapi yang menjadi persoalan sekarang ni, kenapa jadi mahal sangat? Kerana setiap perkataan yang korang type tu, chatbot guna tenaga elektrik yang tinggi untuk proses data. Sampai nak hasilkan email ringkas 100 patah perkataan saja pun, ChatGPT guna tenaga sebanyak hidupkan 14 lampu LED selama 1 jam. Jadi sekarang ni korang bayangkan pula berjuta-juta orang guna ChatGPT setiap hari. Kesannya pusat data AI ni dah guna sampai 20
tenaga elektrik dunia. Banyak weh sebenarnya. Jadi sekarang ni aku nak tanya, korang kalau guna AI, bersopan santun ke ataupun straight to the point je? Akhirnya Valorant Mobile bakal dilancarkan, tapi belum boleh main lagi. Selepas 4 tahun senyap, Riot Games akhirnya sahkan Valorant versi mobile bakal dikeluarkan tidak lama lagi. Untuk pengetahuan korang, game Valorant Mobile ni hasil kerjasama Riot Games dengan Lightspeed Studio, iaitu tim yang sama buat PUBG Mobile. Confirm lah, mantap betul tak? Riot Games bagi tahu gameplay Valorant Mobile ni akan hampir sama dengan PC, tapi akan ada beberapa benda eksklusif lah. Macam contohnya peta khas untuk mobile, mode replay yang dah lama dinantikan oleh pemain PC, dan banyak lagi hadiah kosmetik masa pelancaran nanti. Cuma macam aku cakap tadi, ada catch dia, iaitu tidak boleh dimainkan lagi. Tapi sebab apa? Sebab Valorant Mobile akan launch dekat China dulu, kerana Riot Games cakap China adalah market mobile game terbesar dunia. Sangat sesuai untuk testing dan juga feedback. Tapi jangan risau sebab Riot Games ni cakap bahawa Valorant Mobile akan dilancarkan untuk pasaran global tidak lama lagi. Baiklah guys, kita dah sampai penghujung Buletin Gadget untuk edisi kali ni. Macam mana? Banyak kan berita-berita menarik yang aku kongsikan kepada korang kat luar sana akan apa yang berlaku di sekeliling kita untuk sepanjang minggu ini. Dan seperti biasa, apa dia? Mesti korang dah tahu, korang bebas untuk like, komen, share dan juga subscribe. Tiada sebarang pasangan langsung daripada kami di Wiser. Namun, apa dia? Pastikan aku jumpa lagi korang dalam video Wiser yang seterusnya. Itu sahaja daripada aku, Firdaus. Assalamualaikum. Bye-bye.